وسمعت مثلا قصة الشيخ الحبوذي سلطان عليه رحمة الله، كان من الأثرياء وكان له سلطنة، وفي ليلة أخرج صدقات كثيرة في الحرم، وخطر على باله أنه ما أظن أحد اليوم في الدنيا في العالم خرج صدقات مثل هذا في الحرم. Ada satu kisah Sultan Al-Habudhi. Dia seorang yang kaya dan mempunyai kekuasaan. Maka beliau pada satu hari pergi mengerjakan haji di Masjidil Haram, dan di Masjidil Haram beliau telah mengeluarkan sedekah yang begitu banyak, diagih-agihkan kepada orang yang terdapat di situ. Maka terdetik di dalam hati beliau bahawa pahala saya ni begitu banyak. Saya telah mengeluarkan sedekah yang banyak di Masjidil Haram pula. Maka tidak ada orang yang dapat melakukan seperti yang saya lakukan seperti ini. Maka terdetik perkara itu di dalam hatinya. فلما أراد الله ينبهه إلى الانكسار وشهود الفضل له وإلى غيبيات ينبغي لا تغيب عن دينه، بينما هو يطوف بالكعبة وخطر الخطر على باله، سمع هاتف فوق يقول بلى فلان بن فلان باك زبور في الهجرين في حضرموت، تصدق الليلة بصدقة هي أفضل عند الله من هذه من صدقاتك هذه كلها. Maka Allah nak tegur perbuatan dia ini supaya dia sedar bahawa segala amalan yang dia lakukan itu adalah taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Sultan Al-Habudhi ini ketika dia sedang tawaf di Kaabah, dia terdengar satu suara yang tak tahu dia daripada mana datangnya suara itu. Suara itu mengatakan, tidak, sedekah kamu ini bukan sedekah kamu yang paling besar pahalanya. Ada seorang lelaki daripada kabilah Bakazbur di kampung Hajrain di Hadramaut, Yaman. Maka pada malam ini dia telah melakukan sedekah dan pahala sedekahnya lebih besar daripada pahala sedekah yang kamu lakukan di Masjidil Haram ini. حفظ الاسم وسمع الهاتف وخرج بعد الحج، جاء وصل إلى الهجرين، قال له تفضلوا فين بتنزلون؟ قال بغيت باكزبور. قال باكزبور ذا إنسان فقير، قال أنا بغيت عنده. فجاء إليه بعد العشاء، رحبوه وبالبشاشة واستقبلوه وجلسوا مجلس طيب وباسطوا بالكلام، فجاء له بقرص كسره بينه وبينه، أعطاه كسره وأخذ كسره. Maka beliau pun ingat nama itu, hafal nama itu, dan setelah selesai ibadah haji, beliau pergi ke Hadramaut, mencari kampung Hajrain. Sampai di kampung Hajrain ini, beliau disambut oleh penduduk kampung dan semua orang mempelawa beliau untuk datang ke rumah mereka. Tapi Sultan Al-Habudhi ini berkata, tidak, saya nak cari seorang lelaki namanya Fulan bin Fulan daripada kabilah Bakazbur. Maka bila mereka dengar nama itu, mereka kata, oh, ini seorang yang miskin saja, orang yang biasa saja. Takkan tuan nak pergi ke rumah dia? Dia kata, saya nak pergi ke rumah dia. Maka mereka pun tunjuk jalan untuk pergi ke rumah lelaki ini. Setelah sampai ke rumah lelaki ini, maka dia pun disambut oleh tuan rumah ini daripada kabilah Bakazbur. Maka tuan rumah ni pun menyambut dia, datang dengan rumah yang sederhana, menjemput dia duduk, melayan dia. Kemudian tuan rumah ni mengeluarkan sekeping roti yang kecil. Sekeping roti kecil ini dibelah dua. Dan tuan rumah makan separuh dan separuh itu dihidangkan kepada tetamunya. قال له في ليلة كذا كذا وفقك الله لصدقة، أريدك تبيعني ثوابها بما شئت، بعطيك ما تشاء وثوابها تعطيني إياه تجعله لي. ضحك باكر، قال الهاتف اللي سمعته فوق الكعبة أنا سمعته كمان. Maka ketika itu Sultan Al-Habudhi ini berkata kepada tuan rumah ini, dia berkata, pada malam sekian-sekian-sekian, tarikh sekian-sekian-sekian, kamu telah melakukan satu sedekah. Saya nak beli pahala sedekah awak pada malam itu. Saya sanggup bayar berapa saja awak nak, saya boleh bayar, tapi awak hadiahkan pahala sedekah itu kepada saya. Maka mendengarkan ini, Bakazbur ini gelak. Dia tersenyum dan dia berkata, macam inilah. Sebenarnya suara yang awak dengar ketika awak sedang tawaf di Kaabah itu, saya pun dengar suara itu, dia kata.
ولا لي حاجة أعطيك حقي ولا تشيل حقك ولا تشيل حقي ولا أريد منك شيء. قال فايش انت تصدق بدك؟ قال شوفوا كمل، شفت الكسرة اللي اعطيتك اياها هذه. قال وفد الى البلد رجل كان جايع وكان من اصفياء الرحمن، كان صاحب حال مع الله ومزل. جيت به الى بيتي واكرمته وبشيت وجهه واعطيته مثل الكسرة هذه حبيبي. فوزنت حقك الصدقات كلها لان وقعت في يد واحد محبوب عند الرب صاحب حضور معه. Tuan rumah ni berkata, sekarang ni tak perlu awak ambil pahala sedekah saya ambil pahala sedekah awak, tak perlu. Tak perlu, kita masing-masing dengan pahala kita masing-masing. Maka Al-Habud ini, Sultan Al-Habud ini berkata, saya nak tahu apa sedekah awak sebenarnya awak telah lakukan pada malam tu sampai pahalanya sebegitu banyak. Maka tuan rumah ni senyum. Dia kata, awak tengok roti yang separuh roti yang saya bagi kepada awak ni, maka itulah sedekah yang saya buat pada malam itu. Pada malam ketika itu ada seorang lelaki yang musafir datang ke tempat ini, dan lelaki ini orang yang soleh, soleh dan bertakwa, rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya jemput dia datang ke rumah. Saya jemput datang ke rumah, saya hidangkan dia separuh roti ini, macam-macam ini juga. Macam yang saya bagi kepada awak ini, maka itulah yang saya bagi kepada dia, separuh roti aja. Tetapi disebabkan lelaki ini orang yang soleh, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka pahalanya besar, doanya mustajab. وانت لا تطلع الى ثواب احد ولا يروح لك، تعرض لمثل هذا واشير عليك ابني اماكن للغرباء في المدن، وخصوصا المدن التي يرد فيها الصالحون والخير، ابن اماكن للغرباء. بيجي ليله واحد كما الرجال ذا بيدخل مكانك وبياكل من طعامك، بتحصل مثلي ثواب الله عظيم وجوده كبير. فبنى كثير من البيوت في المدن للغرباء، تركها للغرباء، اجعل فيها الطعام رجاء ان يجي له مثل هذا المنزله عند الله تبارك وتعالى. Kalau kamu nak mendapat pahala seperti yang saya lakukan, kamu buatlah seperti yang saya lakukan. Bagilah makan kepada orang-orang yang soleh. Kemudian lelaki Bakazbur ini memberi cadangan kepada dia untuk dia buat rumah-rumah singgahan di bandar-bandar, khususnya bandar-bandar yang kebanyakannya datang orang-orang yang soleh. Maka dengan cadangan lelaki ini, maka Sultan Al-Habud ini pun buatlah banyak rumah-rumah untuk persinggahan orang-orang yang musafir, orang-orang yang soleh, dengan harapan supaya ada orang yang soleh yang datang menginap di rumah-rumah singgahan yang disediakan ini, supaya dia pun mendapat pahala yang sama seperti yang didapat oleh Bakazbur ini. لا يأكل طعامك إلا تقي، وإن كان قد يرحم الحق تبارك وتعالى ولو بإطعام كلب أو إطعام هرة أو نحو ذلك، فكيف إذا صادف يد محبوب عنده غير محتاج إلى هذا الطعام، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. Kerana itu Nabi SAW bersabda, jangan kamu bagi makan melainkan kepada orang yang bertakwa. Kalau mengikutkan pahala, kita bagi makan kepada sesiapa, apa yang sahaja yang bernyawa kita bagi makan, ada pahalanya. Hatta bagi makan kepada kucing ke ataupun anjing sekalipun ada pahalanya. Dan kalau bagi makan kepada haiwan ini pun ada pahala, apatah lagi pahalanya kalau kita bagi makan kepada orang yang soleh, orang yang rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah pasti pahalanya berlipat kali ganda. Itulah ganjaran pahala Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak putus-putus Allah berikan kepada siapa sahaja yang dia kehendaki.